Orang yang ada sifat syukur dan ada sifat sabar, baginda respect, tabik hormat pada dia. Sebab dua-dua ni payah. Syukur dan sabar. Dan ini direkodkan dalam hadis Sahih Muslim. Ajab lil mu'min. Aku begitu kagum sekali dengan orang beriman. Orang beriman yang macam mana yang dikagumi baginda? In asabathu sarra'u syakara fakana khairallah. Orang beriman yang apabila dia mendapat nikmat, lalu dia bersyukur, itulah keadaan orang beriman yang paling baik. Cuma para jemaah sekalian, sabar ni, sabar yang paling tinggi, fadilatnya, maqamnya, martabatnya, diuji pada saat terawal. Faham tak? Ketika mana datangnya musibah yang baru sahaja berlaku, ketika emosi itu masih lagi kuat, ketika hati paling bergoncang, itulah fadilat sabar yang paling tinggi. Bukan selepas beberapa hari. Dia dapat pahala juga. Sabar selepas beberapa hari. Ketika emosi mungkin sudah reda, ketika keadaannya sudah tenang, dia sabar, itu dapat pahala juga. Tetapi sabar yang paling tinggi ganjarannya adalah ketika datangnya hempatan kali pertama. Faham tak? Maksudnya begitu. Dan ini disebut dalam hadis. Sabar yang paling tinggi adalah indas sadamatil ula. As-sadam ni maknanya kalau bangunan tu, ketika runtuhnya bangunan kali pertama, dihempak bangunan tu kali pertama, saat emosi ketika itu begitu goncang sekali, dia boleh sebutkan kalimah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, ganjarilah di atas musibah yang menimpaku ini, gantikanlah musibah dengan ganjaran yang lebih baik. Kalau sabar selepas beberapa detik, beberapa hari, beberapa minggu selepas daripada itu, kita sabar juga. Tapi sabar itu boleh pahala. Tetapi tidaklah sebagaimana fadilat ketika mana as-sadamatul ula, dihempak pada hempatan ataupun himpitan yang pertama. Dan ini disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Menarik hadis ni. Hadis ni direkodkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus dalam babus sabar, bab kesabaran.